Janji nak hapuskan PTPTN? Tak ada. Hapuskan tol? Tak ada. Minyak turun? Tarif elektrik turun? Bukan saya saja khuatir, tapi rakyat Malaysia juga khuatir dengan jaminan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Silakan Yang Berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya sama bahas isu yang penting ini. Sebagaimana telah disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru, ini adalah sebagai prasyarat bagi Akta Perkhidmatan Parlimen dapat dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, kalau diimbas kembali sorotan ucapan saya dan juga perbahasan dalam Dewan ini pada tahun 2023 Oktober dan juga 13 November 2024, saya telah pun menyatakan secara konsisten dan meletakkan harapan agar Akta Perkhidmatan Parlimen ini untuk diadakan. Malah usaha ini semua sedia maklum telah pun dibuat sewaktu mantan Menteri Undang-Undang pada sebelum ini, iaitu daripada Batu Sapi, daripada Kota Baru, daripada Sentubong telah pun melaksanakan usaha ke arah itu. Dan saya sendiri mengalu-alukan untuk Akta PSC ini untuk diwujudkan. Akan tetapi biarlah ianya dibuat dan dirangka dengan baik, dan janganlah hanya untuk disebabkan untuk mengejar populariti, untuk dikejarkan untuk dapat nama, semata-mata untuk berlakunya reformasi itu, kerajaan madani berlakunya reformasi dan ia tinggalkan perkara yang substantif. Dan ramai berpandangan, malah ahli-ahli yang berhormat juga telah pun berbahas di sini bahawa ianya tidak nampak aspek pemisahan ataupun pengasingan kuasa antara parlimen dan juga kerajaan sebagaimana yang telah pun diwar-warkan. Tetapi kalau kita lihat rang undang-undang itu hanyalah setakat penyusunan semula kaki tangan sedia ada kejawatan baru sahaja. Tidak ada penjelasan yang tuntas, tidak ada pengesahan yang sebenar juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Akta Perkhidmatan Parlimen itu. Walaupun sudah ada jaminan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun telah pun dibangkit kerisauan kekhawatiran ahli-ahli Parlimen Pembangkang dan juga terdapat joint statement oleh pihak-pihak NGO, tetapi Tuan Speaker, banyak kali Yang Amat Berhormat telah berjanji tetapi tidak dibuat. Saya khuatir, mungkin Pasir Gudang tidak khuatir, tapi saya khuatir. Kawan-kawan saya di Blok Pembangkang ini khuatir. Walaupun Tambun dah bagi jaminan, tetapi saya khuatir. Umpamanya order lain, sampainya lain, Tuan Speaker. Pengalaman ini sebelum ada. Sebelum ini dah ada pengalaman itu. Yang mana janji nak hapuskan PTPTN? Tak ada. Hapuskan tol? Tak ada. Minyak turun? Tarif elektrik turun? Bukan saya saja khuatir, tapi rakyat Malaysia juga khuatir dengan jaminan yang